3 lah baju, 44 ya tak pernah orang buat di Kelantan di Malaysia. Orang Tino Kelantan mesti kenal Farisha But. Hari ini dia jual baju murah-murah sempena pembukaan kedai baru di Kuala Kerai. Blue ni paling top lah. Dah boleh shawl, boleh ambil pula so lagi. Tak ada yang buat lagi ni dalam sejarah. Ni saya tengok orang Kelantan tak jangok ke gana? Jangan. Ni Bella balik ke Kelantan semata-mata nak pergi pembukaan butik terbaru sayang-sayang Bella di Kuala Kerai. Butik semakin besar lah ni. Bella lalu tepi rok ni. Dekat belakang Pantai Timur Kuala Kerai. Nak lalu celah-celah ni. Nak cari Farisha ni. Nah dia sebab dia junior Bella masa Bella mula-mula belajar. Assalamualaikum. Banyak wajib. Apa pindah kedai ni Syah? Okey, Syah pindah kedai ni sebab Syah nak kedai ni lagi besar, lagi orang nampak, lagi banyak pilihan untuk warga Kuala Kerai. Nak besar lagi. Lekat. Yang terbaru, belakang Pantai Timur. Okey. Okey. Sebelah Nona Hijau. Okey. Dia director dengan TNB. Kat luar ni bila boleh tengok, promo harga memang pecah kepala sungguh. Beli so percuma so. Ni kan dah boleh shawl, tapi you guys boleh ambil pula so lagi. Harga RM29.90. Lepas tu kita ada blouse, kita ada baju set. Baju set tu pun sama, beli so percuma so. Okey, Blue ni paling top lah. Baju gaya ada, baju jalan ada, tudung ada, kita promo belakang. Tapi nak tanya Syah ni baju bandar ke baju baru? Baju baru. Baju baru. Syah tak jual bandar. Okay, mana-mana hok kenal tu pakai komen-komen bawah dah. Baju lace-lace ni one set ni baju gaya dah. Harga dia RM39.90 tapi boleh pula percuma so. Ni banyak dah pilihan kita. Ni bukan cikai-cikai dah. Dia one set seluar baju hak ni paling kurang pun paling murah orang jual RM49. Tapi hak ni RM29 one set free pula so. Kau balik debit-debit RM28. Ni kita nak bui harga RM14.90. Banyak juga kemeja pun ada. Kemeja ni boleh pergi office ke apalah. Memang banyak doa harga RM14.90. Seluar jeans pun kita ada harga serendah RM9.90 saja. Oh, Syah pakai kedai ke kau? Kedai diri. Ni lawan ni WhatsApp ni. Kedai diri. Kayu tudung Nona Hijau. Okey, seluar ni RM9.90 jaga. Lah ni kita berada hok luar dah. Luar. Dalam ada lagi. Dia beza kan bagi luar dengan bagi dalam. Okey. Hot size tak berapa nak cukup dah. Syah bagi clear untuk seluar. Kalau hot dalam tu complete lagi. Tapi ada sale juga potongan 10 ya, 9 ya, 7 ya banyak. Okay. Bagi tudung ni biasa ni paling murah kat 15 ya lah. Tapi kalau mari lo ni Syah Wimel ya. Banyak design dia. Comel. Kualiti dia lah. 15 ya. Tapi orang tanya, apa bilang ngepi baju perempuan lo ni? Ada bini kau nak dapat orang wedok, kita nak support saing-saing. Ala-ala je nak buka kedai baru, kita tunjuk gapo yang ada di kedai baru kita. Okey, kedai kita bukan ada baju dewasa je, baju budak pun ada promo. Okey, semua baju dalam ni saya ada promo dah. Harga biasa 45, 39, tapi lo ni semua setuh lagu mana pun 29 ya je. 29 ya. Kecuali hot dinding tu lah. Hot dinding tu harga 59 tapi saya bagi 35 ya je. Tapi ada syarat Bella. Syarat dia kena join tele Farisha Butik Kuala Kerai Kelantan. Untuk semua orang tahu gapo bagi up to date kedai Syah ni. Jalan pula saya tak beli pun saya tak boleh pakar dah. Saya beli ke adik saya. Kena bakar-bakar tak? Kena bakar-bakar. Anak tudung ni Bella. Kita pilihan dia banyak. Ada tali, tak ada tali ada. Tu stok banyak lagi kita baru belah guning. Ni kita beli 4 ya 90 sen je. Kita ada shawl ni, shawl sifon ni sehu lah. Berapa abad pun memang dia tetap sehu lah. Okey, hak ni Syah promo 7 ya 90 sen sahaja. Sama juga dengan tudung manik. Harga dia serendah RM7.90. Nak beli senang je. Terah sebab kita ada fitiru siap-siap dah. Selesa duduk sini ada aircon sejuk cerah. Baju budak ni kita banyak pilihan Bella. Mau kecil, baby, siapa kau umur 12 tahun. Ni kalau beli spase ni harga ni 15 ya spase percuma pula spase. Okay, ni untuk saiz 1 sampai saiz 6. Asyik buka baset. Dia soset kita beli 15 ya percuma pula. Tak ada yang buat lagi ni dalam sejarah. Dia jalan belakang lah tu. Mari dah pilih ni. Baju budak banyak tu yang lipat tu. Okey, untuk baju ni kita ada daripada Nebule siapa ke 12 tahun. Puan waffle tak waffle baju tengok comel. Marilah lawan doa. Ni boleh buat jalan deh, bukan duduk rumah je. Kalau orang tahu bahagian kain, waffle ni dia susah buruk. Tak lutut, baju ni mahal ni Bella. Biasa ni kalau beli selah ni 25 ya ni. 19 ya 90%. Percuma pula selah. Baju orang jatuh Bella. Kalau beli selah, percuma juga selah. Buat balik pula selah lagi. Lawa ni. Timbul lah dia punya design dia. Okey, biasa-biasa. Bukan cikai-cikai punya barang. Ni.
Hak ni pun 19 ya 90 sen saja. Harga asal 39 ya ni. Tapi hak ni tak ada percuma lah. Selas 19 ya 90 sen. Mana-mana hak balik kampung cuti sekolah ni, marilah Farisha Butik, belakang Pantai Timur. Banyak hamper. Hamper gapo dia ni, Syah? Hamper ni untuk 20 orang terawal yang beli 100 ke atas Bella. Kiranya hak ni kita free dah. You guys kena mari awak. Pukul berapa makan start berapa? Okey, kalau makan start pukul 12 tapi kedai buka start pukul 9 pagi lagi. Jadi pukul 9 tu boleh dah mari. Boleh dah lah. Sah juga Sah lah. juga, hamper. Boleh dah beli barang murah, promo. Boleh. Akhirnya lah. jumpa tu wear dia. Ni dia. Sebelum Syah buka butik ni, Syah nego gapo sebenarnya? Sebenarnya daripada sekolah menengah lagi Bella. Syah ni jenis bawa barang-barang ke jual aku cikgu. Sebab Umi Syah ni memang dia cikgu tapi dia jual barang-barang kain pasal gini lah zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekolah tu tak jual dah. Tak jual dah barang uming tapi dia jual aku cikgu ke bilik guru. Minat Bella. Nak jual kain. Jual kain. Tak perai kain. Tak perai kain masa tu. Saya buka butik sendiri masa tahun 2015 Bella. Daripada 2018 lagi saya start. Lepas saya nikah dengan orang Kuala Kerai, saya pasal putih. Lepas tu saya mari duduk Kuala Kerai, nego di Kuala Kerai. 8 tahun dah Bella. Paling panas sekali. Apa buka kedai di Kuala Kerai? Buka kedai baju di Kuala Kerai walaupun bandar ada. Saya rasa di Kuala Kerai ni saya susah nak cari baju. Itu faktor pertama. Dan ni saya kata apa? Aku tak buka sendiri. Jadinya saya buka untuk orang Kuala Kerai ni senang nak comel, nak jangok, nak ilir orang kata dengan beli di Kuala Kerai je. Ni saya tengok orang Kuala Kerai tak jangok ke gana? Jangok. Jangok tapi nak beli tu kena pergi jauh-jauh. Ke Kuala Lumpur, ke Kota Baru. Kiranya di Kuala Kerai sendiri tu payah nak boleh. Cabaran terbesar Syah buka kedai baju di zaman law ni. Okey, untuk zaman law ni kat saingan di media sosial lah. Sebab law ni di TikTok murah-murah orang kata. Tapi kalau nak tahu, nak setuh kualiti, marilah Farisha Butik. Sebab Syah bukan jual barang cikai-cikai, kualiti dia memang premium dah. Gitu. Kiranya kalau orang nak beli FB ni, pergi FB ke apa? Pergi join page Farisha Butik Kuala Kerai. Dia tulis Farisha Butik Kuala Kerai. Kalau tahu design terbaru, kena join ke apa? Kena join Lele. Kena join Farisha Butik Kuala Kerai. Okey, beres. Tak rugi kau buat promo besar gini? Rugi? Rugi? Rugi kalau soalan rugi ke tak rugi, rugi dah. Modal dia mahal. Kalau orang tahu, orang bisnes pun sendiri tahu modal dia memang mahal. Tapi Syah niat lah ni nak clear, niat sedari sedekah. Tak lagi. Ingat itu dah. Syah, sebab followers nak perut ni kan ramai. Jom kita buat satu khas untuk mereka, ada tak? Apa hok tengok, hok save, hok tunjuk ke Syah video senak perut, Syah nak beri 3 lah deh. 3 lah set kau jubah kau hok you nak. Okey, dengan harga serendah RM44 sahaja. 44 ya dapat berapa? 3 Bella. Kaftan kau, blouse kau hok ada ni, baju set kau dengan harga 44 ya dah.